Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berkesempatan untuk berbincang setelah kita cuti dalam sebulan, insya-Allah. Kita bincang tata bahasa asas bahasa Arab. Dan pada malam ini saya ingin nak menerangkan sedikitlah tentang nota terkini, iaitu sebagaimana saya telah edarkan dalam kumpulan kita, grup kita, sedikit perubahanlah tentang nota kita yang terkini, iaitu mungkin untuk memudahkan lagi perbincangan. Jadi kita buat sekali lalu pengenalan nota yang terkini ini, kemudian kita terus bincang apa yang patutlah. Kalau lihat di paparan ni nota kita yang terkini, pertamanya saya font tu saya kecilkan sikit daripada nota lama. Kemudian di nota ini dimulakan dengan paparan surah Al-Fatihah yang ada dua kolom. Kolom yang belah kanan saya ni ialah teks tu sendiri yang saya petik daripada website, dan belah kiri itu ialah terjemahan perkata bagi tiap-tiap perkataan itulah. Dan oleh kerana bahasa Arab ni perkataannya terbagi pada 3 sahaja, jadi saya mengambil pendekatan untuk menggunakan warna tertentu untuk melambangkan apakah dia 3 kategori perkataan dalam bahasa Arab. Yang pertamanya warna hitam. Warna hitam ni ialah kata nama. Kerana bahasa Arab perkataannya terdiri daripada 3 sahaja, iaitu kata nama, kata kerja dan kata huruf. Dan kata huruf dilambangkan dengan warna merah ni. Ya, kalau ada B di sini, B itu tengok bahagian terjemahan perkatanya, ialah maknanya dengan. Kemudian yang keduanya ism, maknanya nama. Kemudian Allah, maknanya yang sebagaimana diterjemahkan. Jadi itu dari segi perwarnaan, iaitu kata nama diwarnakan dengan warna hitam, kata huruf diwarnakan dengan warna merah. Baik, tinggallah kata kerja, yang mana dalam, kalau lihat kita punya carta yang diedarkan ataupun dalam buku pun ada, iaitu daripada wazan 5 ni, kita lihat bahagian A dan B ialah kata kerja. Ini mungkin sebagai ulangan dan untuk mantapkan lagi lah bahawa wazan 5 kita terbagi pada 2 kategori. Kata kerja yang A, B, dan kata nama ialah C, D, E. Dan kata kerja terbagi pada 2, iaitu kata kerja telah berlaku ataupun al-fa'il al-madhi, ataupun kata kerja sedang berlaku al-fa'il al-mudhari'. Jadi kita cuba ingatlah istilah-istilah tu ataupun kita faham konsep dia memadai. Dan C, D ini ialah kata nama. Kata nama iaitu pelaku, orang yang membuat sesuatu, yang dilaku benda yang kena buat, dan kata terbitan nama bagi perbuatan tu. Jadi kata kerja terbagi pada 2, dan wazan-wazan ni ialah semua wazan kata kerja. Dimulakan dengan kata kerja telah berlaku sampailah 10 ni. Ini semua bentuk-bentuk menunjukkan bahawa perkataan itu ialah kategori kata kerja dan dia telah berlaku. Dan kata kerja sedang berlaku bahagian kolom B sini, iaitu dimulakan dengan ya ataupun yang boleh digantikan dengan alif, nun ataupun ta, untuk menunjukkan pihak ataupun jantina yang sedang melakukan perbuatan itu. Jadi di sini diambil sebagai mewakili yang lain, itu digunakan ya. Jadi kalau setiap perkataan kata kerja tu, kalau sesuatu perkataan tu ada ya di hadapannya, kemungkinan besarlah dia ialah kategori kata kerja sedang berlaku. Baik, jadi itu daripada 1 sampailah ke 10 ni, dan kita dah bincang benda ni. Dan kemungkinan kalau diulang semula ataupun kalau ada nak tanya, kita boleh bincang semula. Baik, jadi ada 2 kata kerja, dan dalam nota yang terkini samalah nota dulu, iaitu dilambangkan dengan warna biru ataupun warna hijau.
Jadi kalau warna biru ini menunjukkan kata kerja sedang berlaku. Ini dimulakan dengan nun di sini. Na'bud. Dan maknanya apa? Bahagian terjemahan perkataannya warna biru jugalah. Jadi na'bud maknanya kami sembah. Dan dia ialah kata kerja sedang berlaku. Maksudnya sedang berlaku sekarang dan akan datang. Itu maksudnya al-mudhari' itu, fi'il mudhari' itu maksudnya begitulah. Sekarang ataupun yang akan datang. Menyalahi fi'il madhi iaitu telah berlaku. Jadi kalau yang biru ni sedang berlaku, iaitu kami sembah di sini, na'bud. Dan kalau nasta'in, kami minta pertolongan. Ini dilambangkan oleh nun di sini. Nun ialah nasta'in, kami. Kalau saya, dan sebagainya lah. Itu ada dalam carta kita. Dia nak ulang, ini nak mengulang huraian bagi nota kita yang baru ni lah. Kerana sebagaimana yang saya sebut dalam grup kita, daripada nota dulu dia terbagi pada 4 bahagian. Saya dah dapati bahawa terlampau detail ataupun terlampau nak cakap apa tak kerti, tapi saya anggap itu elok diubah lah menjadi 2 bahagian je. Nanti kita akan tunjukkan untuk memudahkan perbincangan. Itu saja. Baik, itu kata kerja sedang berlaku. Kalau telah berlaku dilambangkan dengan warna hijau. Jadi kalau sekali lalu kita dapati dalam surah Al-Fatihah ni ada satu saja kata kerja telah berlaku, dan terdapat 3 kata kerja sedang berlaku, yang mana kalau kita lihat di sini ihdi itu tunjukkan, maknanya tunjukkan kami. Kalau na ni maksudnya kami dalam dalam bentuk pengwarnaan dia lah. Jadi kenapa kata ihdi ini diletak di bawah kata kerja sedang berlaku? Kerana nak membentuk kata kerja kata kerja suruhan ni, kita mesti tahu kata kerja sedang berlaku ni bagaimana. Itu pasal saya mengambil pendekatan untuk meletakkan kata suruhan dan juga larangan di bawah kata kerja sedang berlaku, iaitu warnanya warna biru. Kerana ada pecahan-pecahan pada wazan 5 nanti yang kita pun dah bincang pada sesi yang sebelum ni. Sedang berlaku di bawahnya akan pecah kepada suruhan dan larangan. Kerana nak bentuk suruhan dan larangan, kita mesti tahu bagaimana nak bentuk kata kerja sedang berlaku. Jadi itu penting lah. Penting kita menguasai wazan 5 ini. Jadi kalau lihat di paparan, dia wazannya sedang berlaku ni. Sebagai ulang ingat balik. Kalau yaf'al, nak menyuruh dia, kita kena sebut if'al. Kalau dia yaf'il, nak menyuruhnya, kita kena sebut if'il. Kalau yaf'ul, nak menyuruhnya, kita kena sebut uf'ul. Jadi ini maksudnya kata kerja sedang berlaku perlu dikuasai untuk membentuk kata kerja menyuruh dan larangan. Kalau yang ni, kalau yang kumpulan kedua, mudah aja. Kata kerja sedang berlaku ni ialah yufa'il, tapi nak suruh dia kita buang je ya di sini, kita buang sementara. Jadi fa'il, itulah nak suruh orang begitulah. Daripada yufa'il, sedang membuat satu, sedang menghuraikan ataupun sedang menyampaikan. Kalau nak suruh dia sampaikan, huraikan, kita buang saja ya di sini dan tinggallah dia fa'il, fassir dan sebagainya lah. Begitu juga yang lain. Yufa'il sedang, kalau nak menyuruh kita buang yu, kita tinggallah fa'il sampailah yang sampai ke yang ke-10 ni lah. Yang ke-10 ni dia kena tambah alif di bawah. Kena tambah daripada ya tu, dia kena tambah alif dan pada bawah daripada yastaf'il, jadilah dia istaf'il. Jadi ini diulangkan, diulang-ulang selalu. Mudah-mudahan nanti kita jumpa, kita akan ingat semula lah kaedah-kaedah untuk membentuk sesuatu perkataan. Baik, kita kembali pada huraian bagi nota yang terkini ini. Jadi kalau lihat di paparan, itulah dia kata kerja terbagi pada 2, sedang berlaku ataupun telah berlaku. Jadi dilambangkan dengan warna ni. Dalam nota kita ni, yang insyaAllah saya akan teruskan cara beginilah sampai ke surah Al-Duha insyaAllah. Dan selepas saja diterjemahkan ayat Quran tu berdasarkan kepada perkata maksud tiap-tiap perkataan tu kita terjemahkannya.
kita letakkan di sini ialah terjemahan yang dipetik daripada salah satu daripada website yang saya boleh percaya lah, iaitu UIA. Ada saya jumpa, saya pun dia dah siap terjemahan 30 juzuk. Jadi saya petik lah yang yang bahagian atau surah tertentu. Jadi ini terjemahan bebas dia. Kerana kalau terjemahan asalnya agak pelik sikit lah. Kalau kita lihat satu persatu, agak pelik sikit cara terjemahan per katanya. Tapi kalau terjemahan bebas ni kita nampak lah maknanya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih ni. Lagi tu tak ada pun dalam bahasa Arab ni. Tapi dia letak supaya memudahkan kita memahami lah. Segala puji tertentu, dia tambah tertentu bagi Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbir, dihuraikan lagi lah. Memelihara, mentadbir dan seterusnya, sebagai terjemahan yang kita boleh lihat di terjemahan-terjemahan lain, sama ada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Jadi saya letakkan di bawahnya terjemahan bebas. Dan perubahan ni yang seterusnya, kalau lihat di paparan, analisa bilangan ayat dalam surah Al-Fatihah. Jadi penting ni kerana kita nak memahami Al-Quran ni, kita kena faham apabila kita sebut ayat dalam bahasa Melayu, dia masih kesamaran kerana kita menggunakan perkataan ayat untuk melambang kepada dua benda. Ini bahasa Melayu lah, itu pasal saya rasa saya perlu meletakkan sebagai pendahuluan sebelum kita masuk dengan detail, iaitu kita nak analisa bilangan ayat dalam surah Al-Fatihah. Jadi sekarang ni sama ada ayat Quran ataupun ayat bahasa. Itulah pembahasan dia. Kerana dalam bahasa Inggeris dia ada sentence ataupun verse. Pelajar Melayu ni, kerana dia tak perasan benda ni tu, bahawa walaupun ayat Quran surah Al-Fatihah ada 7 ayat, tapi ayat bahasanya ada 5 saja. Itu yang kita nak analisa. Kita akan analisa nanti dalam dalam pembahasan seterusnya, macam mana lah dia jadi 5 ayat bahasa, tapi dalam surah Al-Fatihah dia ada 7 ayat. Jadi ini sesuatu yang yang perlu diketengahkan daripada awal lagi, bahawa kita nak menganalisa ayat ni, ayat itu dia kesamaran. Siapa nak menganalisa ayat Quran ke ayat bahasa? Kerana ayat Al-Quran, verse yang paling panjang sekali di dalam surah Al-Baqarah itu verse tentang hutang itu. Ya, akhir surah Al-Baqarah dia terdiri pada satu muka surat. Macam mana kalau kita kata itu satu ayat? Kalau bahasa Inggeris dia senang cakap. Dia ada verse. This verse consists of berapa sentences. Banyaklah, boleh kira lah. Dan ada cara dia kita nak membahagikan ini sentence pertama, ini sentence kedua, ini sentence ketiga dan seterusnya. Kerana pada umumnya sentence itu mesti ada subject predicate. Dia kalau dah ada satu subject predicate, dia complete lah satu sentence. Tapi tak semestinya complete satu ayat, satu verse dia lain cerita. Macam itulah. Jadi itu saya mengambil pendekatan dalam perubahan nota baru ni, iaitu akan diletakkan sedikit selepas sahaja tentang terjemahan per kata dan juga terjemahan bebas bagi surah yang kita nak bahaskan tu. Saya letakkan sini pembahasan ringkas, iaitu bilangan ayat. Dia ayat ni ada terbagi pada 2 lah. Yang ditulis di sini bilangan ayat Quran dalam surah Al-Fatihah 7, bilangan ayat bahasa dalam surah Al-Fatihah 5. Jadi inilah dia, yang 5 ni, inilah dia huraian dia tentang ayat bahasa. Jadi huraian sedikitnya sebelum kita masuk detail, iaitu sekiranya kita menganggap bahawa ayat 3 surah Al-Fatihah ialah ayat bahasa. Ayat ketiga apa ya? Ayat ketiga surah Al-Fatihah. Inilah dia, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu ayat yang ketiga. Ayat yang kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kerana ayat pertama mengikut qiraat tertentu, ini dianggap ayat pertama. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, ayat kedua. Dan ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi ini ayat Al-Quran, bukan ayat bahasa. Kerana kalau kita lihat pembahasannya, sekiranya kita menganggap bahawa ayat 3 surah Al-Fatihah ialah ayat bahasa, kita dapati ia adalah ayat bahasa yang tergantung. Maksudnya apa? Mana subjek predikat dia? Yang pemurah, yang Maha Pengasih ni apa dia? Dia tak ada nak kata dialah yang pemurah, dialah yang, ataupun maksudnya
maksudnya itu ayat tergantung tu. Bila dia tergantung, kita tak boleh mengkategorikan dia sebagai ayat bahasa. Jadi ini perlu kita perlu jelas daripada awal lah. Jadi bila kita bahas nanti, kita mudahlah. Bila dah clear benda macam ni, dah jelas, kita tahulah kita sekarang nak bahas tentang ayat bahasa ataupun ayat Quran dan sebagainya. Kerana kalau sempat nak kaji ayat yang paling panjang, verse yang paling panjang surah Al-Baqarah tu memang lama, sebab dia banyak sentences dalam dia, kena kenal pasti mana subjek, mana predicate. Kerana kalau kita lihat sini, yang satu muka surat agak tak, bukan nak kata mustahil lah, tapi agak yang tak tepat kalau kita nak kata ini satu sentence saja. Tapi nak kata satu verse, okey, kita boleh terima. Tapi nak kata satu sentence, itu agak susah sikit ya. Jadi itulah pasal selepas tu saya meletakkan ataupun menghuraikan sedikit analisa tentang bilangan ayat dalam surah Al-Fatihah, di mana ayat ni terbagi pada dua lah, untuk ayat Al-Quran dan ayat bahasa. Jadi kita kena jelasin daripada awal ya. Kerana ikut pengalaman memang perkara ni tak jelas ya. Walaupun tak pasti, yang memang tak dibahaskan ayat bahasa dan ayat Quran pada peringkat pengajian, sama ada ketika saya belajar dulu di Al-Azhar ataupun ketika mengajar pelajar Malaysia ni di UKM, memang benda tu seolah-olah tak diketengahkan. Jadi bila tak diketengahkan, agak dalam keadaan kesamaran lah saya rasa Tapi kemungkinan kalau dalam pelajar yang mempelajari bahasa Arab dalam bahasa Inggeris, kemungkinan dia akan lebih jelas daripada awal, kerana dia beza di antara verse dengan sentence. Dia automatik lah benda tu akan dibawa perbincangan. Tapi dalam bahasa Melayu disebut ayat saja. Jadi terpaksa lah saya buat dalam kurungan ni ataupun dalam inverted commas ni, iaitu ayat bahasa berbanding dengan ayat Al-Quran. Baik, insya-Allah dalam surah lain pun akan dianalisa dulu. Surah An-Nas nanti insya-Allah, surah Al-Falaq akan dihuraikan. Yang mana kalau kita nak sebut sedikit sekarang, surah An-Nas itu satu ayat bahasa dia, tapi ada 6 ayat Quran. Kerana dia kul, katakan. Dia nak katakan apa? Semua dalam kurungan tu lah. Katakan aku berlindung dengan Tuhan manusia, dan seterusnya lah sampai. Jadi itu dalam kurungan tu ialah benda yang nak diperkatakan. Kul, katakan. Nanti cerita pasal kamu apa cerita? Kamu kata. Nak kata apa dia? Itu dia punya objek dah. Semua itulah nak dikatakan. Jadi itu dari segi ayat bahasa, dia satu ayat bahasa. Tapi ayat Quran dia terdiri pada 6 ayat. Nanti insya-Allah kita jumpa surah An-Nas, nanti kita akan bincang semua. Baik, itu yang pengenalan sedikit perubahan dan ada lagi perubahan yang dibuat dalam nota ni untuk memudahkan perbincangan kita. Kalau kita scroll lagi, dia terbagi pada 2 tulis sekarang ni. Pertamanya A, iaitu kita nak analisa ayat Al-Quran ni, tiap-tiap ayat Al-Quran nak analisa dari 2 aspek ilmu saraf, aspek perkataan dia, ni dia dilambangkan dengan ni lah, dan aspek ayat, iaitu ilmu nahwu. Diketengahkan, ditonjolkan supaya kita sentiasa fikir bahawa kita nak belajar bahasa Arab ni kena ada 2 ilmu, perkataan iaitu berkaitan dengan wazan, dan nahwu berkaitan dengan ayat, iaitu subjek predikat, iaitu fungsi tata bahasa dia. Jadi 2 ni nak diketengahkan. Apa sahaja teks yang kita akan analisa memang tak lari daripada 2 aspek ni. Jadi itu nak dimudahkan lagi, saya anggap saya buat satu je lah, satu bahagian ya. Bahagian A ialah analisa Al-Quran dan dari perspektif ilmu saraf dan juga ilmu nahwu. Dan bahagian B iaitu latihan ayat mudah berdasarkan kepada ayat Al-Quran yang kita buat tu, yang kita analisa. Jadi kita nak cubalah membuat satu struktur ayat mudah yang berdasarkan kepada ayat tu. Jadi itu ialah bahagian B. Dan itu saja 2 bahagiannya, bahagian A dan bahagian B. Maksudnya mudah-mudahan ini lebih mudah kita untuk memahami dan untuk kita bincang lah. Jadi kita buatlah sekali lalu, oleh kerana kita dah buat perubahan sedikit ni tentang
tentang nota ni, jadi kita bincang sekali lalu untuk memantapkan lagi perbahasan kita yang telah kita buat sebelum ni. Baik, ini ayat yang pertama, analisa ayat Al-Quran. Aspek yang pertama, ilmu sarf. Ilmu sarf itu perkataan. Perkataan ni ada wazan. Jadi perkataan terbagi pada dua. Ada perkataan yang tak ada wazan, maksudnya kita fikir wazan dan hafal aja. Dan satu bahagian lagi kita terpaksa memikirkan untuk memantapkan bahasa Arab. Kita terpaksa kita ada ilmu untuk mengetahui mana wazan dia. Kerana apa? Kerana kita nak cari 3 huruf dasarnya. Kenapa nak cari 3 huruf dasar? Kerana kita boleh rujuk pada kamus. Kerana kebanyakan kamus disenaraikan perkataan itu berdasarkan kepada 3 huruf. Jadi kalau kita dah boleh gunakan kamus untuk mengetahui satu makna, maksud kita telah membina satu pembelajaran kendiri untuk terus kita maju. Dan itulah dia objektif dia. Objektif dia iaitu kita boleh berkendiri lah untuk belajar sesuatu. Tak naklah tunggu seminggu sekali ke dan sebagainya. Kita boleh terus kalau kita mempunyai masa dan sebagainya. Yang berkaitan dengan wazan, iaitu ada perkataan tak ada wazan, ada perkataan berwazan. Jadi kita analisa lah. Pertama dulu jadi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 perkataan saja dalam ayat yang pertama ni. Baik, perbahasannya B itu ialah tak ada wazan, maknanya dengan. Dan kategorinya kata huruf pembaris bawah. Maksud apa? Maksud lepas B itu, perkataan selepasnya kena pada bawah. Mi tu, bismi kena pada bawah. Tak boleh kata mu, tak boleh kata ma. Ada lampiran muka bulan 3, muka surat 221. Baik, kemudian isim. Isim ialah maknanya ialah nama. Dan dihuraikan sini kata nama. Kerana bahasa Arab ada 3 dia, kata huruf, kata nama dan kata kerja. Baik, kata nama, isim kata nama. Dan apabila kita telah mengetahui satu kata nama, langkah kedua kita mesti tahu kata nama tu dia punya plural macam mana. Dia punya kata jamak dia macam mana. Jadi ini penting. Penting kerana okey. Kita habiskan perbincangan dulu, kemudian saya akan tunjukkan kenapa penting. Dia kata nama dan kata jamak dia ialah asma. Jadi asma tu apa maknanya? Iaitu nama-nama, plural lah. Kemudian wazan dia af'al. Jadi ini ditambahlah. Ditambah dengan wazan af'al. Wazan af'al ni menunjukkan kepada di antara maknanya dia menunjukkan kepada bilangan banyak. Okey, wazan dia af'al, asma. Kemudian dan kategori kata jamak ini plural dia ialah kata jamak terpecah. Terpecah maksudnya apa? Ataupun istilahnya jam' taksir. Kerana kalau bukan terpecah dipanggil salim. Salim tu kalau kita pernah belajar, tidaknya saya akan tuliskan. Kalau kata yang sejahtera, kata jamak sejahtera ditambah di akhirnya waw nun ataupun ya nun. Jadi contohnya beginilah. Jadi maksud kita akan nampak dia punya asal perkataan. Contohnya yang paling biasa muslim. Muslim kalau kata jamak dia ialah muslim, nampak dah, tapi ditambah dengan waw nun ataupun ditambah dengan ya nun. Jadi ini penambahan bagi huruf ataupun perkataan yang asal tu. Jadi asalnya muslim satu orang Islam, seorang muslim. Tapi kalau ramai muslimun, macam itulah. Ini ialah kata jamak sejahtera. Kalau istilahnya dipanggil jamak muzakkar salim, tapi kita KIV lah dulu istilah-istilah tu. Kalau nak apa tak apa juga. Jam' muzakkar salim, jam' al-muzakkar as-salim. Saya tulis tu. Tunjukkan kemudian ke jam' al-muzakkar as-salim. Dan satu lagi ialah contohnya kata jamak terpecah ni. Contohnya yang biasa ataupun yang
selalu disebutlah. Qalam apa maknanya? Pen. Qalam, pen. Tapi kalau dia punya kata jamaknya, dia akan dibentuk dalam wazan af'al. Af'al. Jadi kalau nak kata beberapa pen, kita gunakan wazan af'al. Jadi kita gunakan qalam ni, letak qaf lam mim di bahagian fa'in lam. Jadilah dia aqlam. Jadi aqlam ini satu pen, ini beberapa. Tidak seperti bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris bahasa senang. Kalau pen, dia akan jadi pens. Kalau bahasa Melayu pun apa ni, pena. Kalau kita kata pena, pen kalau kita gunakan, dan dia akan jadi pen. Apa ni, dia tambah ajalah. Rasanya itu tak ada masalah. Kita kembali pada bahasan. Kalau kita tahu satu perkataan dalam bahasa Arab, kata nama, bilangan satu, kita perlu tahu bilangan plural dia jamaknya. Kerana apa? Kerana kita nak, bila kita nak sebut seperti 3 batang pen, nak sebut macam mana? Itu masalah dia. Contohnya 3 pen. Jadi bahasa Melayu tak ada masalah, kita dah boleh faham dah kerana ada perkataan 3. Bahasa Inggeris 3, nak kata 3 pen tak kena. Dia kena ada S sini. Itu yang penting. Kita daripada awal lagi kita nak tekankan kenapa kita hendak kita perlu tahu kata jamak bagi satu perkataan tu. Kerana bahasa Arab nak sebut macam mana 3 pen. Jadi kena sebut 3. Okey, katakanlah kita nak kata 3, kita tulis 3 dulu. Pen, adakah kita nak tulis qalam ataupun maksudnya inilah isu dia. Kita tak boleh tulis 3 qalam. 3 kena gunakan jamak dia. Seperti bahasa Inggeris lah, 3 pens. Jadi ni tak boleh kata 3 qalam, tak kena sebut jamak dia, iaitu ini. Kita dah tahu, kita boleh kasih baris aqlam. Jadi nak kata 3 pen dalam bahasa Arab, kita kena gunakan 3 aqlam. Jadi ini perbahasan dia lah. Itu pasal kita kena tahu kata jamak bagi satu perkataan. Kalau rumah, katakan rumah, bahasa Arab rumah ialah bait. Jadi kan nak kata 3 rumah, macam mana bahasa Arab? 3 rumah. Kita tulis boleh lah, kita tulis dari segi angka 3. Nak kata apa ni? Kata bait tak kena. Jadi kita kena tahu bait ni ialah 1, dan kalau jamaknya dia gunakan wazan, saya tulis kotak ni dulu ya. Jadi bait ialah 1. Kalau nak kata banyak, plural dia houses, macam tu, kita kena gunakan wazan dia fu'ul. Kalau guna fu'ul, nak sebut macam mana? Fu'ul. Dia kena sebut buyut. Barulah betul sebutan dia 3 bait tak kena ni. Kena sebut 3 buyut. Ya, jadi ini perbahasan ni agak detail. Jadi saya rasa mungkin tak sempat kalau nak bincang sedetail. Tapi boleh kita kasih gambaran. Gambaran bahawa isunya setelah kita tahu plural bagi satu perkataan dalam bahasa Arab tu, contohnya kalau isim asma, kalau qalam aqlam, kalau bait buyut, kalau masjid masjid apa dia? Contoh masjid wazan dia ialah, tulis dulu masjid, tak baris pun kita dah boleh baca kerana kita perkataan ni ialah perkataan yang biasa kita sebut. Jadi masjid wazan dia ialah, untuk jamak dia mafa'il. Jadi bila mafa'il nak sebut macam mana ni, kita kena tengok 3 huruf asalnya, sin, jim, dal, letaklah bahagian fa, ain, lam. Jadi kena kekal, yang lain tu kekalkan sebutan dia. Masjid. Ini dari segi perkataan mafa'il
iaitu wazan untuk menunjukkan jamak bagi masjid. Jadi masajid. Baik, nak ingatkan semula, sekarang ni kita membahaskan tentang perkataan. Bila kita bahas tentang perkataan, kita tak boleh sebut baris akhir. Itu ini kadang-kadang ini kita terlepas pandang, sama ada pihak pengajar ataupun pihak yang belajar. Kerana kita belum masuk dalam ayat. Kalau kita masuk dalam ayat, kita kemungkinan dia akan disebut masajidu, kemungkinan akan disebut masajidah, kemungkinan akan disebut masajidi. Tapi dalam ayat, sebelum ayat kita tak payah sebut baris akhir ni. Masajid cukup. Ini pun sama lah. Masjid, tak perlu masjidun, masjidan, masjidin. Ini pun bait cukup lah. Jangan kata baitun, baitan, baitin. Dari segi pendekatan tak kena. Ini pun qalam, maknanya satu sebatang pen. Aqlam, jangan kata aqlamun, aqlamun, aqlamun. Jadi daripada awal lagi kita apa ni, kata apa tu, kaedah ni kita mantapkan. Jadi kena biasa berlatih untuk menyebut, kalau sebut perkataan dia jangan sebut baris akhir, kerana ini akan menjejaskan nanti peringkat pembelajaran seterusnya. Kalau di istilah apa ni, istilah linguistik ni panggil fossilization. Fossilization tu apa dia? Dah tersebut macam tu je. Dah takkan susah nak ubah. Yang paling ketara ni orang biasa orang sebut apa dia? Al-lughatul, tul tu disebut ya. Al-lughatul, tul tu dia takkan susah dia nak berhenti. Al-Arabiyyah. Nak kata al-lughatal Arabiyyah pasal macam pelik. Al-lughatal Arabiyyah tak pernah dengar pula. Pasal dia selalu dengar tul tu. Jadi sebenarnya nak sebut macam mana ni? Al-lughah. Mati kan ya? Al-lughah al-Arabiyyah. Itu pun apa ni, kena biasa daripada awal. Itu nak diingatkan semula ya. Jadi kalau kita dapat kaedah ni, kita cuba mantapkan, insya-Allah nanti perjalanan nak menguasai bahasa Arab ni dari semua aspek lah, nak baca dengan pantas, nak bercakap dan sebagainya, dia akan jadi lebih mudah. Kalau kita tidak biasakan mematikan baris akhir tiap-tiap perkataan, kita akan menghadapi masalah. Kerana kita akan terlajak nanti. Uhibbu al-lughatul arabiyyah, salah. Uhibbu, saya suka. Dia suka, ada benda yang dia suka. Benda yang dia suka tu objek bagi perbuatan. Objek kaedah ni dari atas. Jadi kalau kita sebut ana adrus al-lughatul arabiyyah, kita cakap dengan orang, cakap dengan orang Arab, kita kan orang pandang kita, iya ke kau belajar bahasa Arab ni? Siapa maf'ul bihi kau sebut al-lughatu? Jadi kan masalah tu. Tapi kalau kita matikan ana adrus al-lughah al-arabiyyah, tak siapa nak komen. Kerana itu ialah bahasa yang boleh kita gunakan. Jadi nak pada awal biar nak mantapkan semula Kerana kadang-kadang bila saya mengajar katakan ataupun bertanya, bila saya tanya makna perkataan ni apa, dia dengan cara spontan dia sebut pada akhir tu. Contohnya apa, pen bahasa Arab apa dia, qalamun gitu. Automatik mun tu. Kerana tak dilatih pada awal, nak sebut qalam. Kalau kepala ra'sun. Kalau satu apa dia, wahidun. Dia tidak dilatih menyebut wahid ataupun ra's dan sebagainya lah. Jadi itu menyimpang Jadi kita kena apa ni, berlatih daripada awal untuk menyebut tanpa baris akhir. Baik, kembali pada ni, kita saja nak kemungkinan tak sempat dengan detail, tapi tak apa, kita sebut dulu. Iaitu bahasa Arab ni dia ada dua. Kalau kita kata ustaz, itu lelaki. Kalau perempuan, ustazah. Itu biasalah kan ustaz lelaki, perempuan ustazah. Saya tulis je dulu ustazah. Oops. Dan perkataan, contoh perkataan bahasa Arab tiga dia ada lelaki perempuan juga. Tiga. Kerana ini ciri-ciri bahasa Arab. Pasal orang belajar bahasa Arab dia punya pemikiran complicated sikit. Kalau tiga dia boleh sebut dua sebutan. Kalau sebut lelaki dia salas. Okey. Kalau sebut perempuan dia salasa. Salasah. Ni ada tiga, ada tamal butah ni.
untuk menunjukkan angka ni ialah perempuan. Baik. Ada kaedah mengatakan kalau ni 3 ni, kalau yang 1 ni lelaki, 3 ni kena sebut perempuan. Itu kaedah dia. Jadi sekarang nak kata 3 rumah-rumah, 3 houses. Nak kata apa bahasa Arab? Nak sebut salas buyut ataupun salasah buyut. Dua boleh. Tapi nak menentukan sebutan tu ialah yang ni. Kalau dia singular dia lelaki ke perempuan? Kalau singular dia lelaki, ini sebut perempuan. Kalau singular dia perempuan, ini sebut lelaki. Itulah dia punya pentingnya kita kena tahu dia punya plural dan daripada singular ni. Jadi di sini salasah buyut. Tak boleh kata salas buyut. Itulah. Dan kita perkataan tak payah pada akhir. Baik, kurang seminit. Jadi saya rasa terpaksa berhenti sini. InsyaAllah kita sambung pada sesi akan datang. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.